Ini saya nak ride Thailand daripada Sungai Besar ke Betong, berapa ratus kilometer. Lepas daripada Betong kami akan ke Yala, lepas Yala kami akan ke Patani, dari Patani kami ke Hat Yai, dan lepas Hat Yai kita ke Danok dan balik ke Malaysia semula. Let's go guys, kita ride Thailand. Ini saya punya bag Rhino Walk ya. Jadi let's go. Kami teruskan perjalanan santai-santai je. Kami ride 4 orang saja, dan sambil-sambil ride, sambil-sambil menikmati keindahan alam. Kita kalau ride ni tak sah kalau tak layan corner. Hujan guys, hujan. Hujan lebat pun kita redah je. Apa nak heran? Kan bikers. Ambil geran, jadi kita akan tampal lah kat sini. Kita berada di Pangkalan Hulu. Let's go. Ni banyak stiker-stiker ni. Jadi kita akan tampal kat sini. Tunggu sampai Agus dah sampai. Yeah. Subscribe. Okay, sekarang tengah ambil apa insurans lah dekat Pangkalan Hulu ni. So ni semua komplit. Okay, lepas ni nak masuk. Dia dah siap. Apa, terangkan lagi macam nak masuk. Immigration Malaysia. Okey. Oh, ramai yang masuk hari ni. Kami naik motor. Oh, sini. Terus je bang. Sini. Bagi pasport dia. Tetap ya. Sudah melepasi immigration Thailand. Thailand.
Okey, kat sini dia orang tengok geran. Kita kena tunjuk geran ke sana. So, kita masuk balik. Mana nak lah. Dah sampai Thailand guys, Thailand. This is Thailand. Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Made in Thailand. Chong 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 chang. Bong prong kong kong chang. Semua urusan dokumentasi. So kita dah masuk Thailand. Ini kali pertama saya sampai di Betong. Memang best. Betong ni tempat dia memang menarik. Kami lalui roadblock macam ni banyak kali. Ada masanya kami kena tahan. Betong Mongkolik Tunnel. Inilah dia Betong Mongkolik Tunnel. Alright, dekat Betong Mongkolik Tunnel. Apa ni? Ni kau tak maksudnya kau tak tahu apa pun. Nak makan dulu dekat Betong ni sebelum kita bergerak ke Yala. Kita nak makan sup kaki. Okay. Ini 50 baht. 50. 50 baht. Ini 10. 40 lah. Jadi 9 kan? 90 baht. 9. Okey. Terima kasih. Mari petani. Kalau orang Selesai je makan, dapat rehat sikit, kami semua meneruskan perjalanan ke Yala.
memang best. Jalan dia agak licin, jadi kami bawa santai-santai je. Yang penting santai asal sampai. Okey, kat mana bang kita sekarang? Kat Tasik Banglang. Ini nama Tasik Banglang. Tapi airnya Tak ada lah. Air surut lah. air surut. Ui. Air surut. Alright. So di sinilah kita rehat-rehat di atas kan. Asik tak? Banyak nak Saya rasa jam. Lebih Kurang lah 2 jam. Kita pergi mana? Nice, nampak ni semuanya adalah Harley Davidson from Thailand. Cantik semua. Inilah okay, nak makan durian Thailand. So, Tiga butir dulu. oh, besar ni. Ha, cak kuning ha. Okey. Satu. Dua. Cak kuning. Sini, Ini tiga. sini. Tambah. Satu tambah. Durian Thailand. Ha. Pisang. Pisang. Sudah. Durian kampung daripada di sinilah. Kampung. Pasti. Kampung. Nak lemak ke nak ke? Try dulu be. Nak lemak ke? Nanti lemak. Ha. Try dulu satu. Oh. Tebuan. Tebuan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Lain macam ah. Kuning. Layan durian dulu. Dekat Thailand ni ada macam-macam ragam pemanduan. Cuba tengok kat depan ni. Ada budak-budak tahfiz sumbat dalam kereta. Saya kira lebih 10 orang. Pelik tapi unik. Makan dulu ah. Makan dulu. Yalah. Okey. Jalan tu Benar. Kau berhenti, aku berhenti. slow-slow. Jom. Jalan. Mari makan di Allah. Ya Allah. Makan di Yala. Berhenti kejap. Saya makan. Okay, baru sampai Rainbow Patani Hotel. Ini Rainbow Patani Hotel. Dekat pukul 9 malam. Wish, memang jauh lah perjalanan daripada Betong kami ke Yala ke Patani ni memang jauh, memang mencabar juga.
Tapi okey lah. So dapat check in di Rainbow Patani malam ni. Esok kita dekat Hanyai. Dah sampai. Hai. Okey. Right. Malam ni keluar ke Green Market. Ni Green Market. Let's go.